Bismillahirrahmanirrahim. Bagi sesiapa yang masih lagi buka YouTube, tulis install Microsoft Office 2031 on Windows 10 for free, ataupun gunakan crack, ataupun menggunakan segala macam lah yang boleh menghalalkan dia untuk jadi free, bagi saya jangan lakukan ini untuk 2025. Kerana pada waktu ini hacker dan pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab, dia akan cuba curi data awak, curi hasil kerja awak, dan curi apa yang anda ada. Okey, penggunaan KMS tools berbahaya, sangat berbahaya, kerana semua boleh baca data peribadi awak. Jadi pada hari ini saya nak kongsikan kepada anda dua aplikasi yang lebih baik daripada Microsoft Office, iaitu Only Office, di mana awak ada segala-galanya. Nak buat presentation, nak gunakan Office, semua ada. Dan yang kedua, menggunakan LibreOffice. Ini the most powerful, okay, powerful punya Office productivity, di mana anda semua boleh lakukan secara free of charge, tanpa menggadaikan awak punya data. Okay, siapa yang nak belajar, subscribe dulu channel ni, dan aku akan ajar korang macam mana cara nak download dua benda ini. Okay, kalau boleh, kalau ada di link di bawah, sila tekan.